Hey guys, hari ni aku nak pergi tengok sebiji motor. Kita nak try Zontes 368G. Check it out. Sekarang kita nak menuju ke KTM Jalan Kelang Lama. Kita nak tengok motor Zontes. Kita nak review motor ni. Okey ke tak okey? Jadi kita saksikan. Okey, sekarang kita berada dekat KTM Jalan Kelang Lama. Kita dah sampai dekat dealer Zontes. So ni yang motor kita nak test, Zontes 368G. Garang ah. First impression aku motor ni memang lawa, design macam gundam. Kalau yang ini V2. Kalau korang tengok exhaust dia dah tukar. Ni V2. Banyak benda dia upgrade yang aku dengar. Suspension, TFT, ISU, banyak lah. Lawa lah motor ni. Dia agak besar. Kalau korang nak buat area bandar, sesuai dengan tak sesuai, bergantung kepada korang punya skill. Okay. Korang kalau nak cari motor, korang cari Alex dekat NKS KTM, Motor Jalan Kelang Lama. Ya, betul. NKS Motorsport, bang. Aku dah booking 368D. Tapi kita nak tengok G. Mana tahu terbooking G pula, betul Alex? Betul. Boleh tukar booking anytime. Anytime. Booking bayar berapa? Booking bayar 200 booking fee saja, refundable. Refundable kalau tak jadi. Tapi mesti jadi punya. Mesti jadi punya. Tolong adjust. Tolong adjust kasih abang. Boleh minta. Kalau kata ni sebut. Boleh. Alex 3 kali. NKS Motorsport. Jalan Kelang Lama. Saya you make credit limit. Kita kalau itu loan sudah approve, kita boleh terus apa kata? Itu loan boleh valid dalam 90 hari. So you boleh nak hang you punya itu loan punya proses. Lepas tu bila ada motor, kita baru accept itu loan. So tak payah tunggulah ada kereta, lepas tu saya baru submit loan. Saya boleh buat kerja yang apa saya buat. Ni dapat dua wiser ke? Ni dapat dua wiser ke? Satu clear, satu smoke. Satu clear, satu smoke ah. Mau double confirm. Tapi yang nak sedap lagi kan, G punya lumbar tu sedap lah. Lumbar support tu. Besar sikit. Dia punya seat ni lumbar lagi besar sikit. Tu G sedap lah dia punya support. Dia punya overall dia punya seat lagi besar lah. Tapi yang ini Compartment dia kecil. Oh, helmet ni boleh lah, tapi terbalik Dia banyak picky untuk helmet. Boleh letak. Kalau letak macam ni tak boleh kan? Tadi tutup lah? Tadi parapan tutup. Oh, sebab kena terbalik. Ya, terbalik. Terbalik baru boleh tutup. Ya. Ni apa? Ini dia punya solution. Uish, ni exhaust lain lah. Ya, ini sudah exhaust. Ni siapa punya? Bos punya? Oh, Yong punya? Oh, Yong punya. Sedap exhaust baru? Exhaust ni bunyi? Exhaust ni sedap bunyi? Dia bunyi seketul-seketul. Ya. Marah Yong dia. Aduh. Ni apa box? Shopping lelaki. Shopping lelaki, betul. Perempuan minat beg. Kan? Ini semua lelaki memang suka lah. Box, exhaust, minyak. Cenduk banyak. Ni boleh masuk ke? Boleh. Boleh? Itu rack saja.
Dia bukan rack tu dah ada. Rack tu tak ada, tapi spesifik box lah. Kena Box cari mana? box Yang boleh masuk. ya, betul. Kalau lebih baik rack sekali. Dia lagi stable. Oh ya. Oh, tak payah pakai yang dia punya tu. Yalah. Oh. Untuk pilihan yang lagi bagus lah. Kalau untuk abang macam Booking D kan, untuk box jangan pilih terlalu besar. Macam ni tak sedap, tak cantik. Nanti dia besar sangat kan. Yes. Tu untuk masuk NMAX. Kalau untuk size-size macam ni, Ni dia punya ni. lebih kurang macam ni lah. Kalau untuk macam ni, saya pun rasa pun sudah boleh masuk. Oh, boleh buat satu helmet. Oh, tapi satu je ni. Satu NMAX je boleh masuk. Kerana kita pakai motor pun pakai helmet, mungkin ini box boleh letak yang bini punya helmet. Itulah. Helmet kalau pilih helmet mana? Dapat? Yang mana? Atas boleh lah, you guna cash water untuk pilih helmet. Ni besar ke ni? Ni besar sikit. Besar sikit. Nah, ini boleh masuk 2 helmet dia. Ni boleh masuk dulu. So, ARC. Oh. Jaket. Jaket hujan, safety gear, riding. Riding gear, alamak. Ini semua dulu I dah beli dah ni. Lama dah. Dulu abang pakai motor tu? Pakai naked bike Z800. Oh. Kalau untuk long distance Z800 sakit tu berapa? Sebab dia tak ada fairing kan, fairing dia rendah. iPhone sendiri pakai naked kalau sampai 1.6 lah. Itu angin lah, gila. Sakit ni tangan sini. Ya. Terus tu dia punya impact dari angin. Ya. So kalau korang beli motor dekat mana? NKS kan? NKS motor. Korang akan dapat apa? 500 cash voucher. 500 cash voucher. Boleh lah. You pilih untuk servis ataupun beli aksesori. Kedai kita. So boleh pilih ni helmet ni. Tengok berapa harga helmet ni. 900. Ni kena tambah. Kena tambah sikit lah. Kena top up lah. Tambah sikit. Ni harga belum promosi lagi. Belum promo. Ni lawa lah agensi ni. Tambah sikit. Ni lawa lah. ARC. Kalau lagi ada ARC clear. Ni clear. Apa dulu? Okey. Kan kita dah di dekat motor. 368G. Wow. Besar lah motor ni. Dia semalam aku try 38G, dia kecil sikit. Yang ini agak besar. Tengok ruang kaki dia pun besar. Okay. So banyak benda yang dia dah upgrade aku rasa. Nak start dia, tekan sekali. Oh, ni tutup. Sorry. Tekan bawah. Okay. Macam mana nak start dia ni? Alamak. Mana Alex? Macam mana? Oh, okay. Oh, macam tu start dia. Ni, kita tekan touring dulu. Stop touring. Touring ni besar. Besar. Bro. Okay.
Salam tu. Semalam dah jumpa kan? Ha? Semalam dah jumpa Ha. kat sana. Awak dah booking sekolah kan? Ini nak try G pula. Mana tahu niat hati berkenan kat G lah. Oi, besar betul lah motor ni. Jom. Oi, kereta banyak pula. Panas. Dia bawa masuk taman desa lah. Wow. Oh. Hitap oi. Walaupun pun besar. Tapi selesa lah daripada kau bawa 3.8 ni. Sebab dia besar. 3.8 ni tu lebih timbal kalau nak bawa dekat area-area bandar, jalan jam. Yang ini memang besar. Ini aku pakai tu remote. Tu remote ni dia pick up tu ada tapi dia kuring. Braking sedap. Seat ni pun sedap sebab dia ada gambar support je. Tapi tapi kan shock ya. Kalau kau pergi dekat KTM Jalan Kelang Lama ni, dia bagi konsep, dia tak ikut. Jadi kau boleh bawa mana-mana jalan yang kau nak. Memang syok lah. Tak pasti mana minta minyak. Oh, minta minyak ada sini. Yang penting kita test motoring. Sedap lah dia punya lambar support dekat belakang ni. Dia macam pegang dia punya kedudukan belakang ni. Test menarik sikit. Oh. Tapi beza dengan 368D yang aku bawa semalam, 368D tu dia lebih pick up mungkin sebab dia 20 kilo lebih ringan daripada motor ni. Motor ni berat sikit. 368D tu memang ringan. Cuma kelemahan 368D ni dia punya kompartmen tu kecil. Dia tak boleh simpan helmet sebiji. Yang ini besar. Tinggi pun ngam-ngam lah. Ini dah ada auto cruise. Selesa letak kaki semua. Satu lagi. Saya try jalan-jalan mat. Steering dia sedap, steering gimbal. Kau yang tak pernah bawa motor besar pun kau tak rasa sangat motor ni besar. Cuma saiz dia memang besar. Untuk bawa kawasan area bandar, kalau jam terus nak mencilok tu, dia sebenarnya agak besar sikit lah, agak mencabar. Sebab tu semalam King yang 368D, harga dia lebih murah. Sekarang kita berada dekat traffic light Taman Desa Pang 3.
Selalu banjir kat sana kalau air sebab dia jadi tempat bertakung. Buat pula traffic light ni. Okey, jom. Sedap. Memang kita bawa balik rumah ni. Sampai rumah kita bawa balik. Nak review punya pasal kan? Call. Wow. Oh, dia ada lampu lah kat sini. Ada lampu. Malam kau boleh nampak lah. Nice. Okay, kita tengok. Setting. Yang ni setting untuk... Oh, sorry. Bukan. Macam mana? Oh, ni atas. Oh, heater grey. Oh. Oh. Oh, dia jadi panas. Oh lah, jadi panas. Wow. Oh, yang ni dia tak ada setting windshield. Flight control. Display. Topik. Dia boleh tukar. Tukar. Ini macam lagi menarik. T Sport. T Sport. Oh. Okay. Okay, kalau korang tengok zone test yang V2 ni, button-button semua kat sini. Yang ni button untuk cruise, button hazard light, lampu, seat. Ini setting, on, ni start, ni mode. Ni mode. So kalau korang tengok ni, mode, tekan sini, dia akan tukar. S, kalau tak tukar dia kena start dulu. So semua kat sini. Senang lah, practical bagi aku. Ini side mirror ni je, kena tukar. Okay, kali ni kita nak try guna sport mode. Ni tadi T, ni sport. Oi, sport mode ni lagi garang lah. Okay, kita patah balik ke ATM Jalan Kelang Lama. Jeff. Thank you, Jeff. Oh. Oh. Motor ada 2 mod tu. Jarang kau nak dapat motor ada 2 mod ni. Kalau pakai touring tadi tu mod tu santai. Relax ke? Oh, sport. Oh. Weh, tak weh. Pulas dia pergi. Oh, ni kena hati-hati kalau baik ni motor test ride kan. Jadi korang mana yang baru nak belajar bawa motor besar, gegap besar ni, jangan try touring dulu. Lepas dah okey, dah rasa selesa, dah rasa confident, barulah kita masuk pada sport mode. Tapi untuk braking ni dia ada bunyi sikit lah. Oh, braking. Oh, dia macam ada damper lah. Dia brake. Dia macam ke depan sikit tau. Bila kau brake tu, dia rasa macam dia ni bergerak, nampak ni? Macam apa? Shock absorber. Dia bergerak. Oh, tu dia. Agak lubang tu sedap, tak rasa lah. Mungkin petayar dia besar.
Cuma yang tak best dengan 368Z ni, mesin dia tak auto lah. Kau kena manual. Enak je. Dia beza dengan DK dengan DK dengan satu lagi E Yang itu dia auto. Macam ni kan, kecil ni sebenarnya boleh je lagi nak cuci lock. Cuma kena hati-hati. Sebab tak biasa lagi. Oh, sedap. Tapi braking dia betul lah, kuat lah. Oh, panas. Oh, Malaysia ni memang panas. Oh, dekat sini meter ni dia ada tire pressure monitoring, PSI. Trip. Kita boleh setting. TCS boleh tutup. Kalau kau nak main off-road, boleh tutup TCS. Tapi kalau main jalan biasa, tak boleh tutup lah TCS ni. Information. Ride control, display. Topic, unit. Backlight, style. Laju lah dia punya ICU dia. Tak ada lag ke apa. Aku rasa lag mesti dah risau. Mana lah corner ni pergi kan. Lama sangat. Dah aku cakap kau nak balik rumah aku dekat. Ni dia punya apa nama ni, kipas. Kipas cooling. Cooling fan dia dah mungkin sebab panas sangat aku. Oh. Helmet dia sesuai lah. Tadi dia tak sesuai lah. Dia bagi aku helmet apa-apa SCV ke apa lah. Tak sesuai nak bawa laju, tak selesa. Wire dia rasa terangkat je. Yang tengah aku tarik Marshall, kena putuk. Ini aku kan dia tak ada Marshall. Jadi kau bebas sikit. Kau ni kau bebas sikit lah kau nak main-main dengan motor ni. Tapi bunyi plate depan dia memang kuat lah. Oh. Okay guys, kita sudah sampai. Mana tongkat dia? Tongkat dia payah sikit lah nak cari. Allah. Okay. Okay, mana nak tutup dia? Dalam lama. Alright. Okay guys, aku rasa itu sajalah vlog untuk hari ni. So korang mana-mana yang nak beli motor ni, aku rasa beli je lah. Jangan jadi bangsa baik beli. Okay, bye.